Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jala jalalahu wa azzamu sya'nahu min qablu wa min ba'du amruhu lahul mulk wal hukmu wa ilayhi turja'un. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadan nabiyil mab'utsu fi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa khulafaihi min ahlu siddiqi wal iman. Amma ba'd. Yakni kemudian daripada itu, maka bahawa inilah satu kitab yang mukhtasar yang aku namai akan dia Thamarat al-Muhimmah Diyafah al-Umara wal-Kubara li ahlu al-Mahkamah, yakni buah-buahan yang dicita-cita hal keadaan jadi jamuan bagi raja-raja dan bagi orang besar-besar yang mempunyai pekerjaan di dalam tempat berhukum, dan aku aturkan dia satu mukaddimah dan 3 bab di dalamnya, beberapa fasal dan 1 khatimah. Pendahuluan pada menyatakan kelebihan ilmu, yakni mukaddimah. Bermula adapun ilmu itu, iaitu sabit kepada naqal dan akal. Adapun naqal daripada Al-Quran Al-Azim, qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yakni diangkatkan Allah Ta'ala segala mereka itu yang beriman daripada kamu, dan segala mereka itu yang diberi ilmu beberapa pangkat. Adapun sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wal yulhilmuhu rashdahu, yakni barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala dengan dia kebajikan diberi faham ia pada agama dan diberi ilham ia dengan cerdik. Adapun kelebihan ilmu kepada akal, maka iaitu amat nyata dengan dalil yang mudah, dan dengan pendapatan akal yang singkat pun boleh juga sampai, kerana binatang dengan manusia pada kejadian setengah daripadanya bersamaan juga dengan manusia, seperti berdaging dan berdarah dan bertulang dan mendengar dan melihat dan bersyahwat, makan, minum, tidur, jima, semuanya ada kepada binatang. Terkadang lebih lagi ia daripada manusia, seperti kuat gagah perkasanya seperti gajah dan harimau, dan yang lainnya daripada binatang yang gagah-gagah, hanyalah yang tiada kepadanya ilmu dan akal yang seperti manusia. Maka jadilah kemudahan atas manusia menangkapnya dan memerintahnya. Inilah yang zahir kelebihan ilmu dengan tiada berfikir amat pada mendapat akan dia, dan lagi kelebihan yang zahir pula. Jika kita tilik kepada manusia, maka asalnya itu bersamaan semuanya Nabi Adam semuanya, maka di dalam hal itu di dalam dunia ini berlebih-lebihan setengah atas setengah, seperti segala anbiya, aulia dan ulama, maka iaitu lebih daripada segala orang yang am, iaitu tiada sebab lain melainkan sebab ilmu yang dikurniakan Allah Ta'ala kepadanya. Maka dilakukan Allah Ta'ala adat hal mereka itu memerintahkan segala hamba Allah yang am. Tiada hirau mereka itu akan raja-raja dan orang kaya-kaya dan orang yang gagah berani, dan barang siapa daripada raja-raja atau orang kaya-kaya dan orang yang gagah berani merintangi dan melawan dan takabbur atas segala anbiya dan awliya dan ulama al-amilin, maka datanglah murka Allah Ta'ala atas mereka itu, ada kalanya dengan tunai atau dengan bertangguh, seperti kebanyakan hikayat-hikayat yang terdahulu. Beberapa kaum yang dibinasakan Allah Ta'ala sebab tiada mengikut serta menyeterui akan segala anbiya dan awliya dan ulama al-amilin dengan beberapa kebinasaan. Ada yang ditenggelamkan dengan air seperti kaum Nabi Allah Nuh, dan seperti kaum Nabi Musa, dan lagi dibinasakan Allah Ta'ala dengan diangkat negerinya, dijatuhkan ke bumi, hancur luluh, iaitu seperti kaum Lut. Beberapa lagi kaum-kaum yang dibinasakan Allah Ta'ala dengan bermacam-macam azab, sebab mereka itu menyeterui Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan segala anbiya dan awliya dan ulama al-amilin
kerana awliya dan ulama al-amilin itu mewarisi anbiya, yakni menjalani akan jalan anbiya, dan yang menyeterui akan mereka itu seperti menyeterui anbiya jua. Maka jikalau kita hendak kenyataan hal yang tersebut itu, maka hendaklah kita menilik kepada segala kisah mereka itu. Inilah yang di dalamnya dunia, dan adapun yang di dalam akhirat. Beberapa lagi pula yang dijanjikan Allah Ta'ala siksa dan azab akan orang yang menyeterui Allah Ta'ala dan Rasulnya itu, dan menyeterui anbiya'nya dan awliya'nya, seperti yang tersebut di dalam Al-Quran, beberapa ayat dan beberapa hadis dan beberapa athar daripada salaf radhiyallahu anhum ajma'in. Syahdan, maka nyatalah dilebihkan Allah Ta'ala akan ahlul ilm itu dengan akal dan naqd. Intaha. Adapun kebinasaan jahil iaitu amat banyak, setengah daripadanya tidak mengenal Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan tiada mengenal alam ini qadimkah atau muhdathkah atau diperbuatkah atau dengan sendirinya kah, seperti kebanyakan i'tiqad orang kafir yang menyembah berhala. Dan ada yang bertuhankan bulan dan matahari, ada yang menyembah kayu dan batu dan lainnya, seperti mendustakan nabi-nabi dan ingkarkan kitab-kitab yang dari langit seperti Suhuf dan Taurat dan Injil dan Zabur dan Al-Quran. Dan setengah daripada mereka itu ingkarkan hari kiamat, dan ingkarkan bangkit daripada kubur, dan ingkarkan daripada padang mahsyar, dan ingkarkan balasan amal yang jahat dan amal yang baik di dalam akhirat, dan ingkarkan syurga dan neraka dan barang yang bergantung dengan dia. Maka segala yang tersebut itu daripada sebab jahil dan tidak mendapat ilmu daripada kitab-kitab yang tersebut itu, atau tiada selidik akan segala dalil dan burhan yang tersebut di dalam segala kitabullah itu, sebab kerana bodohnya dan jahilnya. Dan setengah daripadanya tidak mengetahui hukum akal dan hukum adat dan hukum syarak. Ada sesetengah daripada mereka itu mengiktiqadkan akan segala asbab al-adiyah ini, memberi bekas dengan kuatnya dan tabiatnya, dan mulazamah setengah atas setengahnya, dan lainnya daripada segala iktiqad yang batal. Dan setengah daripadanya dengan sebab jahil itu tiada mengetahui halal haram dan sah dan batal, fardu dan sunat, dan tiada mengetahui segala maksiat yang batin, yakni yang di dalam hati, seperti takbur dan dengki dan khianat dan lainnya daripada segala maksiat yang di dalam hati dan yang pada anggota. Maka inilah bahayanya jahil. Di dalam dunia didapatnya celaka, dan di dalam akhirat didapatnya azab, na'udzubillahi minha. Dan tiada boleh lepas daripada segala yang tersebut itu, melainkan dengan menuntut ilmu serta diamalkan adanya, khususan pula segala raja-raja dan orang-orang besar. Jika tiada dengan ilmu, dengan apa hendak dihukumkan segala manusia, dan bagaimana boleh mengetahui benar salahnya orang yang berdakwah itu. Intaha. Bab yang pertama, pada menyatakan mendirikan raja dan menjadikan segala orang besar-besar yang memegang akan jabatan kerajaan, dan menyatakan pula jalan yang diharuskan pada syarak dan pada adat menurunkan dia daripada pangkatnya dan melepaskan dia daripada jabatannya. Maka di dalamnya 4 pasal. Pasal pertama, pada menyatakan mendirikan raja. Bermula mendirikan raja itu pada agama Islam fardu kifayah. Bermula adalah sah pendirian raja itu iaitu dengan 3 sebab. Pertama, dengan sebab bai'ah ahli al-hal wal aqd daripada ulama, yakni dengan sebab dilantik kemudian daripada selesai daripada muafakat dengan musyawarah beberapa laki-laki yang adil daripada orang baik-baik, dan serta kepala-kepala dan serta daripada ulama yang hadir dan yang layak pada tempat itu, dan melafazkanlah setengah daripada mereka itu yang terlebih aula ulama. Demikian pilih kami semua ahli al-hal wal al-aqdu daripada muafakat dan musyawarah yang telah sudah putus mentauliahkan fulan menjadilah raja kami di dalam kerajaan negeri ini dengan segala takluk daerahnya, dan berlakulah antara kami dengan raja kami mengikut seperti ayat yang maha mulia firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Azim, Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ta'alah kamu akan Allah Ta'ala dan ta'alah kamu akan Rasulnya,
dan yang mempunyai pekerjaan, yakni yang mempunyai hukum daripada kamu. Adapun kedua, dengan sebab ikhtilaf, iaitu menjadikan satu raja akan gantinya masa hidupnya, ada yang patut menjadi raja kemudian daripada perbezaan musyawarah dengan reda segala mereka itu, seperti yang telah diperbuat oleh segala sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu Khalifah Al-Adil Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada masa hidupnya, muafakat dan musyawarah dengan beberapa sahabat, mendirikan gantinya kemudian daripada matinya, iaitu bermusyawarah dengan 6 orang sahabat Rasulullah yang besar-besar itu, Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidina Ali ibn Abi Talib dan Sayyidina Zubair dan Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf dan Sayyidina Sa'ad ibn Waqqas dan Sayyidina Talhah radhiyallahu anhu. Maka memilih mereka itu akan Sayyidina Uthman ibn Affan adanya yang ketiga, dengan sebab taghallub, yakni dengan kekerasan seseorang laki-laki mempunyai kuwah mengalahkan satu negeri itu, kemudian menjadilah ia raja dengan dirinya sendiri. Syahdan inilah segala sebab dan mengesahkan menjadi raja. Adapun segala syaratnya ala al-jumlah: pertama, bahawa hendaklah raja itu Islam yang teguh, memegang agama Islam. Yang kedua, dan laki-laki yang mukallaf. Ketiga, dan merdeka. Keempat, lagi adil. Kelima, lagi mempunyai ijtihad yang elok. Keenam, mempunyai bicara yang baik. Ketujuh, pendengaran yang baik dan penglihatan yang baik. Kelapan, mempunyai berani yang tetap. Kesembilan, dan yang rajin, tiada jemu dan malas daripada mendirikan kerajaan. Yang terakhir, laki-laki pantas segera berbangkit pada tiap-tiap pekerjaan yang jadi kebajikan. Maka inilah setengah daripada raja atas yang dihimpunkan. Pada menyatakan makna raja dan makna menteri dan makna qadi dan barang yang bergantung dengan mereka itu, dan menyatakan pula kaifiat menjatuhkan jabatan kepada setengah mereka itu dan dengan segala syaratnya dan adabnya, dan menyatakan pula pangkat mereka itu. Bermula makna raja itu, jika dikata raja itu dengan makna khalifah, iaitu khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mendirikan Islam dan menghukumkan akan segala hamba Allah dengan hukum Al-Quran dan hadis dan ijma'. Jika dikata raja itu dengan makna sultan, maka iaitu mengeraskan hukuman atas segala rakyatnya dengan hukuman yang adil yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Dan jika dikata raja itu dengan makna imam, maka iaitu ikutan segala rakyatnya pada segala hukuman dan perintahnya yang tiada membawa kepada kufur dan maksiat. Makna imam itu di hadapan yang diikut perintahnya. Sebab itulah Bani Israel kemudian daripada Nabi Allah Musa AS minta mereka itu akan mendirikan seorang raja yang jadi ikutan mereka itu pada berperang dengan jalan Allah Ta'ala, seperti yang tersebut dalam Al-Quranul Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قالوا للنبيين لهم ابعث لنا مالكا نقاتل في سبيل الله. Al-ayah, yakni pada ketika telah berkata mereka itu bagi nabi mereka itu, bangkitkan olehmu bagi kami akan seorang raja jadi kepala serta kami pada pekerjaan perang dengan jalan Allah, hingga akhir ayat yang mentamamkan kisahnya. Bermula yang dikehendaki Nabi pada ayat ini iaitu Nabi Ismail, dan yang dikehendaki raja pada ayat ini Raja Talut. Syahdan, inilah yang kudapat setengah daripada makna raja pada isyarat setengah daripada kitab-kitab yang mutaqadimin dan yang mutaakhirin. Dan belum aku dapat makna raja itu dengan berbuat sebarang kehendaknya, seperti kudapat istilah setengah negeri mentashbihkan, yakni mengumpamakan raja mereka itu dengan makna berbuat barang sekehendaknya. Terkadang tergelincir lidah mereka itu dengan diumpamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata mereka itu raja itu fa'alul lima yurid atau fa'alul lima yasha, yakni berbuat barang sekehendaknya. Maka tashbih ini tiada syak kepada haramnya, baik tak baik membawa kepada kufur, na'udzubillahi minha.
syahdan apabila didapat jalan dan makna dan isyarat yang tersebut itu atas suatu orang yang telah menjadi raja, maka fardulah atas segala rakyat tenteranya taat akan dia, yakni menjunjung titah perintahnya, dan haramlah atas segala rakyat melalui titah perintahnya yang tiada membawa kepada kufur dan maksiat. Dan jika melalui perintah rajanya serta tiada didengarnya perintah rajanya itu, maka jadilah ia orang yang derhaka. Dan jika rakyat-rakyatnya itu berkumpul kepada satu tempat dengan mengukuhkannya tempatnya pada melawan rajanya, maka iaitu dinamakan ia orang bughad, yakni orang derhaka, dan berlakulah harus memerangi mereka itu dengan syaratnya intaha. Bermula adalah mentauliahkan, yakni melantik atau menggelar wazir, yakni menteri dan lainnya daripada segala orang besar-besar yang memegang jabatan kerajaan, iaitu jadi cawang daripada pekerjaan raja yang tersebut, itu setengah daripadanya fardu kifayah. Fasal 3. Bermula menjadikan wazir-wazir itu kepala-kepala negeri, maka seyogianya hendaklah dipilih akan orang yang ahli memegang jabatan, iaitu Islam dan mukallaf dan laki-laki dan merdeka, yang mempunyai ijtihad dan tadbir yang baik, yang amanah dan benar lidahnya, dan mempunyai maruah dan beradab dan bersopan dan berilmu dengan ilmu yang muhtaj kepadanya, beramal dengan amal yang baik, tiada suka beramal dengan amal yang keji-keji. Seperti yang lagi akan datang di dalam bab yang kedua di dalam kitab ini, pada fasal yang dipilih orang yang akan jadi ahli al-mahkamah adanya. Adapun makna wazir, yakni menteri, maka iaitu dimaknakan pada lughah menolong dan menanggung pekerjaan yang berat, menguatkan dan mengaturkan pada pekerjaan kerajaan, seperti kata Nabi Allah Musa berdatang sembah kepada Allah Ta'ala tatkala ia dititahkan Allah Ta'ala kepada Fir'aun. Demikian katanya, waj'al li waziran min ahli Harun akhi, yakni jadikan bagiku seorang wazir, yakni menteri yang menolong daripada ahliku, iaitu Harun saudaraku. Ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri, yakni menguatkan belakangku dan menyetuai pekerjaanku. Syahdan, jika demikian nyatalah tidak dapat tiada atas raja bermenteri kerana pekerjaan pikulan seorang diangkat berdua, maka jadilah terlebih ringan kerana dinisbahkan pekerjaan kerajaan itu dengan pikulan yang berat. Intaha. Bermula seyogianya bagi raja melafazkan mentauliahkan menteri, yakni memberi nama akan menteri dengan kata, telah kujadikan si fulan wazir, yakni menteri menyengutui kami dan menolong kami pada pekerjaan kerajaan. Telah kami izinkan akan dia dengan izin yang mutlak melakukan pemerintahannya kerajaan yang di bawah tahta kerajaan kami, khasnya dan amnya telah kami serahkan kepadanya. Intaha. Apabila selesai, maka hendaklah membaca doa mana-mana yang munasabah, dan hendaklah melafazkan pula menteri akan kabulnya. Demikian bunyinya, telah kabullah aku menerima tauliah rajaku dengan suci hatiku, insya-Allah Ta'ala. Bersungguh-sungguhlah aku mengerjakan rajaku dengan suci hatiku. Intaha. Adapun makna qadi pada lughah, meluluskan hukum, pada syarak menceraikan segala hukum antara dua orang yang berbantah dihukumkan dengan hukum Allah Ta'ala, maka iaitu fardu kifayah, kerana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa anihkum bainahum bima anzalallah, yakni dan bahawa hendaklah engkau hukumkan antara mereka itu dengan hukum barang yang diturunkan Allah Ta'ala.
bermula adalah syarat qadi itu bahawa adalah ia Islam dan balik dan berakal dan merdeka dan laki-laki dan adil dan mengetahui segala hukum kitab dan sunnah hadis dan ijma' segala ulama dan mengetahui segala ikhtilaf dan jalan ijtihad, yakni mengenal kaifiat mengambil dalil daripada segala hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan mengenal pula daripada pihak bahasa Arab, daripada lughah, nahwu dan sharaf, dan mengetahui pula ia akan tafsir kitab Allah Ta'ala, dan bahawa hendaklah ia mendengar dan melihat, dan bahawa hendaklah ia pandai menyurat pada kaul yang marjuh dan pada kaul yang asah menyalahi akan dia, dan bahawa hendaklah ia jaga dan ingat dan tiada sah daripada orang yang lalai. Intaha. Adapun mentauliahkan qadi, maka hendaklah raja itu melafazkan dengan lidah, telah kami jadikan engkau qadi yang mutlak, yang menghukumkan segala manusia yang di bawah tahta kerajaan kami dengan izin yang mutlak, yang khasnya dan amnya. Hendaklah qadi itu melafazkan kabul dengan katanya, diperhamba, terimalah titah perintah rajaku pada menjadikan aku qadi yang mutlak, pada menghukumkan manusia yang di bawah tahta kerajaan rajaku. Maka sahlah tauliahnya dan luluslah hukumnya, dan kiaskanlah pada pekerjaan mentauliahkan yang lainnya, sama ada yang mentauliahkannya itu daripada pihak wazir atau daripada pihak qadi al-qudat, demikian jua kaifiatnya. Intaha. Syahdan. Ada pun di bawah wazir, yakni menteri yang mutlak itu, beberapa pula menteri yang memegang jabatan yang khas, yakni ditentukan sesuatu jabatannya, maka masing-masing namanya dan masing-masing pengikutnya atas uruf dan besam dan adat negeri dan adat bangsa orangnya. Formula tersebut di dalam kitab Turat Al-Manzum adalah tertib peraturan wazir-wazir dan umarak dan hukam dan khudah itu berpangkat mereka itu. Adapun Wazir Al-Azim, satu pangkat dengan Mufti Al-Islam, yakni Syekh Al-Islam, yakni penghulu orang Islam pada agama pada tempat itu, iaitu ulama yang besar yang memfatwakan segala syarak Islam pada segala manusia pada tempat itu. Adapun Amir, iaitu di bawah pangkat wazir, maka iaitu satu pangkat dengan Qadi Al-Qudat. Adapun Hakim di bawah pangkat Amir, maka iaitu satu pangkat dengan Qadi yang khas atau segala naib Al-Qadi. Adapun Khatib, yakni jurutulis, jika daripada pihak Qadi di bawah Qadi, dan jika daripada pihak Hakim di bawah Hakim. Demikian tertibnya. Adapun daripada tentera yang daripada pihak Qadi Al-Qudat, demikianlah tertibnya yang tersebut di dalam kitab Turat Al-Manzum itu. Syahdan. Nyatalah peraturan segala materi seperti yang tersebut di dalam kitab berbahagi dua pihak, satu bahagi daripada masalih dunia, satu bahagi masalih ad-din. Adapun masalih dunia daripada wazir dan masalih ad-din adalah daripada pihak Mufti Al-Islam. Bermula harus pula bagi wazir itu menentukan beberapa orang memegang jabatan masing-masing dengan jabatannya yang khas, seperti seorang memegang jabatan muhandisah, yakni seorang tukang yang bijaksana yang pandai mematuk aturan negeri, seperti mengaturkan jalan dan lorongan, mematutkan tempat memperbuat kota dan benteng, mengukuhkan negeri rajanya dan memperkasa segala tempat-tempat yang ada binasa, maka iaitu hendaklah dibaikkan dan diramaikan. Syahdan. Pegawai ini tiadalah ia tetap pada satu tempat, adalah ia berkeliling tempat dalam 1 tahun sekalikah atau barang berapa kali yang menyempurnakan hajat pada yang demikian itu.
Bermula harus pula bagi hakim itu menjadikan, iaitu yang memegang jabatan tabib segala pokok-pokok kayu dan segala bumi yang diperladangkan, dan mengetahui segala benih dan tanaman suburnya, dan tidak pula tidak suburnya, dan carikan ikhtiar supaya guna tanaman-tanaman itu, kerana tanaman-tanaman itu menjadi kuat segala rakyat di dalam kerajaan rajanya. Dan harus pula menjadikan naib seorang lagi yang memegang jabatan hawadith akbar, yakni yang membaharui masa, seperti bilangan segala rakyat dan matinya, beranaknya dan keluarnya daripada negeri, dan masuknya dan sebab keluar masuknya hendaklah diperkasa dengan jalan siasat bersungguh-sungguh adanya. Bermula harus pula qadi al-qudat itu menentukan qadi yang khas yang memegang jabatan, iaitu seorang memegang bicara muamalat dan seorang memegang bicara jinayah intaha. Syahdan ditentukan tiap-tiap seorang daripada mereka itu, mahkamahnya dan jurutulisnya dan tenteranya, dan hendaklah diberi alamat tentera segala orang-orang besar yang tersebut dengan pakaian yang membezakan setengah atas setengahnya intaha. Fasal 4. Pada menyatakan pekerjaan menurunkan mereka itu, hendaklah pula kita ketahui akan jalan lulusnya dan tiada lulusnya. Bermula adalah pekerjaan menurunkan, yakni memecat dan menanggalkan jabatan segala mereka yang tersebut itu, iaitu terbahagi atas 4 bahagi. Pertama, menurunkan raja daripada pihak kerajaannya. Kedua, menurunkan dan menanggal jabatan qadi daripada jabatannya. Ketiga, menanggalkan wazir-wazir daripada jabatannya. Keempat, melepaskan pekerjaan hamba-hamba raja dan tenteranya daripada pekerjaannya. Sebermula adapun Imam Al-A'zam yakni Sultan tiada boleh diturunkan daripada kerajaannya jika hilang sifat adilnya sekalipun. Inilah yang tersebut di dalam matan kitab Jawharah Tauhid dengan katanya falaisa yu'zalu in yazula wasfuhu, yakni tiada boleh diturunkan raja itu daripada kerajaannya jika hilang sifat adilnya sekalipun. Kemudian maka mengistisnakan pula dengan katanya illa bi kufrin fanbazalna ahlahu, yakni melainkan jika ia kafir, berpaling daripada agama Islam sama ada pada perkataan atau pada kelakuan atau menghalalkan yang haram dan akasnya yang membawa kepada kafir, maka iaitu kita lepaskanlah janjinya, yakni tiadalah harus kita berajakan dia. Akan tetapi tersebut pula di dalam syarah Jawharah Tauhid, iaitu Ithaf al-Murid serta syarahnya. Beberapa taifah seperti Syafi'i sekira-kira mengata mereka itu tiada boleh diturunkan raja daripada kerajaannya dengan sebab jahat dan fasik, akan tetapi harus diganti dengan yang lainnya. Jika tiada hasil, dengan demikian itu fitnah. Dan harus pula turun daripada kerajaan yang lemah, ia daripada masalih muslimin, yakni lemah ia daripada membaiki orang yang muslimin yang di bawah takluk kerajaan. Dan harus pula turun daripada kerajaan dengan sebab tertawan oleh musuhnya yang tiada diharap akan lepasnya. Dan demikian lagi harus turun daripada kerajaan jika ia gila yang mutabaqah atau buta dan tuli dan bisu, dan apabila diperolehnya segala sifat yang tersebut itu, haruslah ia minta ganti kepada siapa-siapa yang patut akan gantinya. Inilah hukum yang tersebut di dalam kitab Syarah Ithaf al-Murid Intaha. Bahagian 1. Menurunkan qadi, yakni qadi yang besar yang ditauliahkan oleh sultan, yakni qadi yang mutlak. Bermula adalah pekerjaan menurunkan qadi, ditanggalkan daripada jabatannya itu, iaitu dengan sebab hilang daripadanya ahli qada seperti gila dan pitam dan lalai dan tuli dan pelupa yang menghilangkan qabid dan cerdik dan fikir. Jika tiada berketentuan hukum dengan sebab tuanya atau sebab sakitnya, dan jikalau kembali semula sifatnya ahli bagi qadi, tiada lulus hukumnya seperti wakil-wakil dan lainnya daripada segala akad, dan harus baginya menurunkan dirinya seperti wakil juga hukumnya, dan harus bagi raja menurunkan dia dengan sebab cacat yang zahir daripadanya,
dan memadai dengan ghalib zan. Akan tetapi tempat harus menurunkan itu dengan syarat diperoleh orang yang lainnya yang patut jadi qadi, atau ada yang lebih ilmu daripadanya, atau dengan maslahah yang mendiamkan fitnah. Dan jika tiada seperti syarat yang tersebut itu, haramlah menurunkan dia daripada jabatannya. Jika diperoleh orang yang soleh yang ahli qada sekalipun, adapun khalifahnya dan naibnya haruslah qadi yang besar, menurunkan dia dengan tiada suatu sebab. Syahdan inilah yang dinukilkan mafhumnya sedikit perkataan Syekh Islam Zakaria Yahya Al-Ansari di dalam kitabnya yang bernama Fathul Wahhab. Adapun yang didapat di dalam kalam Fathul Mu'in, harus raja itu menurunkan qadi daripada jabatannya dengan sebab banyak adu-aduan orang dalamnya dengan sah serta bayinah. Tiada memadai dengan sumpah aduan itu. Demikian lagi harus diturunkan qadi daripada jabatannya dengan sebab fasik. Bermula tiada turun jabatannya sebelum lagi sampai kabar turunnya, dan apabila turun qadi, turun pula lah naibnya. Akan tetapi jika naibnya itu daripada raja datangnya, tiadalah ia turunnya dengan sebab turun qadi itu. Dan demikian lagi tiada turun qadi atau penghulu-penghulu atas suatu negeri dan dusun dengan sebab mati raja atau dengan sebab lainnya. Intaha. Pada menurunkan wazir-wazir, yakni menteri-menteri dan orang-orang besar yang memegang akan jabatan kerajaan. Bermula patut diturunkan mereka itu daripada pangkatnya dan ditanggalkan daripada jabatannya dengan beberapa sebab. Setengah daripadanya dengan sebab yang telah lalu, daripada sebab harus diturunkan raja dan qadi yang telah tersebut pada bahagian 1, yang pertama dan yang kedua. Setengah daripadanya dengan sebab mungkir setia dengan rajanya pada setia yang diluluskan syarak, dan setengah daripadanya sebab khianat kepada rajanya dan kepada isi istana rajanya, dan pada harta benda rajanya sekira-kira jadi binasa kepada agama dan kepada nama. Dan setengah daripadanya zalim kepada isi negeri, sama ada kepada hak atau kepada milik atau pada kehidupan orang dengan sebab takburnya atau dengan tamaknya atau dengan hawa nafsunya. Setengah daripadanya menjual nama rajanya pada tempat yang bukan patut, serta dapat dengan jalan yang lain daripada menjual nama rajanya. Maka keluar dengan hal ini izin raja dengan izin mutlak pada menyuruhkan ia pada suatu pekerjaan yang jadi kebajikan kepada agama dan kepada kerajaan, yang dibilangkan indah dan patut kepada orang yang mempunyai mata hati, yakni orang yang berakal. Dan setengah daripadanya memperlakukan dirinya seperti kelakuan rajanya. Barang yang khas kepada rajanya, barang yang sudah termuafakat atau teradat suatu pekerjaan yang tertentu. Raja seorang yang boleh, sama ada pada perbahasan atau pakaian atau adab hal keadaan, dengan tiada redha rajanya dan tiada izin daripadanya. Dan setengah daripadanya gugur maruah dan hilang malunya kepada mata orang yang ta'affuf, yakni orang yang memeliharakan agama dan nama, sekira-kira tersamar pekerjaan dengan pekerjaan orang yang bangsat-bangsat, dengan disahajanya dan dengan keras hawa nafsunya. Dan setengah daripadanya belot pekerjaannya kepada musuh rajanya, sama ada dengan kelakuan atau dengan maslahat di dalamnya, sama di dalam hal peperangan atau di luar peperangan. Sekira-kira dengan perbuatan menteri itu jadi sampai setengah daripada maksud musuh rajanya itu, sama ada binasa negeri rajanya atau mengurangkan sesuatu kemuliaan rajanya atau hasil rajanya. Ini pekerjaan dinamai belot. Dan setengah daripadanya bongkak dan su'al adab kepada rajanya, sama ada pada perkataan atau kelakuan pada tempat yang dibilangkan beradab dan bersopan.
dan setengah daripadanya membukakan rahsia rajanya yang disimpankan oleh rajanya kepadanya, dan setengah daripadanya mencuri kerajaan dan kemuliaan rajanya, iaitu dengan nyata alamat, iaitu seperti ia memburui dan mengambil hati segala rakyat tenteranya di dalam kerajaan rajanya. Maksudnya itu supaya segala rakyat tentera menanggalkan taat dan berhadap hati kepada rajanya, dan berpaling taat dan berhadap hati kepadanya. Kemudian raja itu akhirnya tiada dapat kuasa dan tiada dapat kuat dan tiada dapat mengerasi atasnya. Jika sekira-kira ia ingkar akan amar dan nahi raja itu, nescaya tiada kuasa raja itu mengerasi atasnya, sebab raja sudah kesorangan. Maka inilah sejahat-jahat niat pada manzilah pekerjaan mulk. Akan tetapi, jikalau ia memburui mengambat hati segala rakyat tentera dengan qasad wal murad, yakni dengan niat kehendak biar mereka itu taat dan berhadap hati kepada rajanya, maka iaitu niat yang baik. Akan tetapi, ada berdiri di sini 3 alamat, yakni 3 pertandaan. Pertama, apa yang dijalankannya segala maslahat kepada mereka itu dengan nama dan budi akal raja. Kedua, apa-apa yang diperolehinya daripada mereka itu daripada khirjah atau kemuliaan, maka dipermakluminya kepada rajanya, tiada tersembunyi rahsianya dengan mereka itu kepada rajanya. Ketiga, jika ada seorang taulannya yang mengerjakan seperti pekerjaannya, tiadalah menaruh dengki dan hasad, adalah pada hatinya seperti orang yang membantu atasnya pada pikulan yang berat adanya. Bahagian ketiga, iaitu menurunkan bidwanda raja dan juak-juak dan khadam-khadam raja yang diberi suatu jabatan yang kecil-kecil seperti jadi tekok dan suruh-suruhan ke pasar, dan yang menjagai api dan pelita raja, dan yang memeliharakan hidupan-hidupan raja, dan yang menjagai balai dan istana raja, dan barang sebagainya daripada pekerjaan yang dinamai khidmat, maka adalah ditanggalkan daripada jabatannya dengan sebab tiada disampaikannya syarat khidmat dengan malasnya atau dengan khianatnya atau dengan lalainya. Maka atas ijtihad raja, sama dengan ditakzalkah atau dengan ditanggalkan daripada jabatannya, supaya jangan mereka itu meringan-ringankan pekerjaan raja, serta jadi binasa harta raja dengan jalan yang tiada patut dan tiada tentu. Intaha. Bab yang kedua, pada menyatakan tertib kerajaan dan aturan mahkamah pada mesyuaratan dan hukumnya, maka iaitu beberapa fasal. Bermula adalah Fasal 1, pada menyatakan makna mahkamah itu, iaitu tempat pendirikan hukum atas segala hamba Allah Ta'ala, maka di dalamnya beberapa orang besar yang memegang jabatan yang berlain-lainan masing-masing dan pekerjaan adalah kepala mereka itu, iaitu qadi. Di bawah qadi itu naibul qadi dan katib, iaitu juru tulis 2 orang dengan syarat bahawa ada ia adil lagi laki-laki yang merdeka, yang tahu akan segala syarat penjabatan, dan 2 orang pula turjuman, iaitu juru bahasa daripada jenis orang yang patuh akan jadi saksi, dan 2 orang lagi pula muzakki namanya, iaitu orang yang memeriksa adalah segala saksi, dan seorang pula durah namanya, iaitu orang yang memegang jabatan memukul dan memenjara orang yang salah. Maka jumlah mereka itu 9 orang jadi 10 orang dengan ulama. Jika dihadirkan, maka cukuplah segala pegawai mahkamah sekurang-kurangnya. Adapun yang lain daripada ini yang berkhidmat kepada mereka itu, iaitu sekurang-kurangnya 10 orang jundi, iaitu jumlah askar jua adanya. Fasal 2, pada menyatakan adab ahlu al-mahkamah di dalam mahkamah, maka hendaklah ahlu al-mahkamah tatkala berhimpun di dalam mahkamah, jangan ia ujub
dan takbur akan dirinya yang ia mendapat pangkat daripada jabatan menteri atau pegawai. Seperti meredakan diri wujud yang demikian itu, akan tetapi hendaklah tafakur dan insaf pada memandang orang yang berdakwa itu, kerana adalah mahkamah itu seolah-olah satu ahli bahtera di lautan besar, dipukul ribut yang amat besar. Jika tiada baik-baik ahli bahtera itu membicarakannya, hampir tenggelam binasa dirinya di dalam dunia dan di dalam akhirat. Tiada lepas sekali-kali daripada yang tersebut itu melainkan dengan takutkan Allah Ta'ala, serta adil dan siasat dan periksa habis-habis, serta sabar, serta takut dan kuat memegang dan mendirikan tiap-tiap hukuman yang sebenarnya, serta berani jangan takut dan segan dicacat dan cela dan dikecilkan hati oleh orang yang berdakwa itu atau orang yang bodoh-bodoh sebab tiada menurunkan hawa nafsunya. Dan demikian lagi, hendaklah ahli al-mahkamah itu jangan bersenda-senda dan bergurau-gurau dan tertawa gelak-gelak atas suatu yang didapat daripada orang yang berdakwa itu yang menggelikan hati, maka suyugianya janganlah ia memperolok-olokkan yang demikian itu dengan tertawa gelak-gelak. Hendaklah ia fikirkan pada waktu itu seolah-olah pada mahsyar. Adakah di dalam mahsyar orang yang suka-suka? Intaha. Syahadan, hendaklah ahli al-mahkamah itu beradab bersopan dengan kelakuan yang tetap dan hebat, serta jangan hingar-bingar di dalam mahkamah itu dengan memperlahankan suara pada perkataannya melainkan kerana hajat. Dan hendaklah ahli al-mahkamah itu berhadap pada masing-masing pekerjaannya, jangan campur dan peduli pada yang bukan bahagian pekerjaan dirinya. Adapun jurutulis, jika belum datang pendakwaan orang, hendaklah menjabat pekerjaannya seperti menyurat dan menjalin segala sijil dan muhdarah dan hukmiyah. Adapun qadi dan naib qadi, hendaklah ia memperingatkan segala hukum Allah Ta'ala, dan jika ia tiada ingat, hendaklah ia menelaah kitab-kitab. Adapun turjuman dan muzaki, jika belum datang pendakwaan orang, hendaklah mereka itu menelaah kitab-kitab yang mustahak bagi jabatannya. Pada menyatakan berbicara dan mesyuarat ahli al-mahkamah syahdan, bermula pekerjaan mesyuarat itu iaitu yang disuruh Allah Ta'ala dan Rasulnya seperti tersebut di dalam Al-Quran Al-Azim. Qala Allah Ta'ala wa syawwirhum fil al-amr fa'iddaha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul al-mutawakkilin. Artinya, mesyuaratlah engkau ya Muhammad serta mereka itu pada segala pekerjaan, maka apabila engkau mencita-cita yakni melakukan pekerjaan kemudian daripada mesyuarat, maka hendaklah engkau berpegang kepada Allah Ta'ala, yakni berpegang kepada Allah akan pekerjaan yang hendak diperbuat itu. Jangan berpegang kepada mesyuarat bahawasanya Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang berpegang kepadanya. Dan telah berkata setengah hukama, barang siapa diberi 4 perkara, tiada ditengahkan 4 perkara. Pertama, barang siapa diberi syukur, tiada ditengahkan bertambahnya. Dan barang siapa diberi taubat, tiada ditengahkan kabulnya. Barang siapa diberi istikharah, tiada ditengahkan kebajikan. Dan barang siapa diberi mesyuarat, tiada ditengahkan kebenarannya. Intaha. Dan tersebut di dalam kitab Mustatraf ala al-jumlah. Hendaklah dipilih mesyuarat itu waktunya dan orangnya. Adapun waktunya, jangan waktu sangat lapar atau sangat kenyang, dan jangan sangat hendak berak dan kencing dan mengantuk. Adapun orangnya, jangan mesyuarat dengan orang yang jahil dan kepada seteru dan kepada orang yang dengki dan kepada orang yang riak dan kepada orang yang penakut dan kepada orang yang bakhil dan kepada orang yang banyak sekedudukan dengan perempuan dan orang yang mengikutkan hawa nafsunya, kerana segala mereka yang tersebut itu barangkali didapat kecederaan pada mesyuaratnya. Intaha. Bermula apabila sudah duduklah qadi pada tempat kedudukannya seperti yang tersebut adabnya dan sunatnya di dalam segala kitab fiqh, iaitu duduk pada tempat yang tinggi duduk pada tempat yang tinggi
serta menghadap kiblat. Hendaklah diperhamparkan tempat kedudukan qadi itu dengan hamparan yang membezakan dengan yang lainnya, dan bersandar kepada bantal, seraga dan sunat memakai serban hitam dan lainnya, segala yang disunatkan di dalam kitab fuqaha. Maka apabila selesai daripada segala yang tersebut itu, maka hendaklah ahli al-mahkamah itu bersaf-saf duduk pada pihak kanan kiri qadi, masing-masing pada manzilah tempat martabatnya, dengan kelakuan yang haibah, serta diam dan tetap menantikan apa-apa perkataan yang didengarnya daripada qadi. Dan apabila mengeluarkan qadi suatu soal atau suatu mesyuarat kepada seseorang yang dikhatabkannya akan pertanyaannya itu, maka tiada harus orang yang lainnya menjawab atau mencampuri pertanyaannya itu hingga dikhatabkannya pula kepadanya, baharulah harus ia menjawab, dan jangan menjawab sebelum lagi habis pertanyaannya. Bermula apabila ada soal dan mesyuaratnya itu dituntutnya atas sekalian jamaah yang hadir, seperti katanya, aku tuntut daripada tiap-tiap salah seorang daripada kamu ikhtiar dan mesyuarat pada pekerjaan atau hukuman yang begini, apa jawab kamu? Maka hendaklah menjawab salah seorang daripada mereka itu atas kadar pengetahuannya. Akan tetapi dimulai daripada orang yang kurang pangkatnya, yang sedikit pengetahuannya, faedahnya itu barangkali cukup pengetahuannya itu berbetulan dengan syariat dan kanun yang diterima oleh jamaah serta ditentukan oleh qadi, nescaya segeralah putusnya. Dinamakan keputusannya itu ittifaq. Ahli al-mahkamah juga memadailah tiada dipindahkan pertanyaan itu kepada orang yang di atasnya, kerana yang ghalib orang yang tinggi itu tinggi murad daripada pengetahuan ilmu dan akal yang jadi masalah al-din juga pengetahuannya. Dan jikalau tiada dapat kepada pangkat yang di bawah itu, maka dipindahkan pula kepada orang yang di atasnya hingga bertangga-tanggalah sampai ke atas. Demikian juga tertibnya, dan harus pula bermesyuarat tiap-tiap seorang daripada mereka itu dengan mastur, dengan setengah akan setengahnya, oleh kerana memeliharakan hasad al-mahsud, yakni berdengki-dengkian yang tinggi hematnya. Jika tidak illat ini, terlebih baik muhadarah dan mukhatabah antara mereka itu demikian juga. Pasal 4. Pada menyatakan jika mesyuarat itu mukhtalifah pada segala ahli al-mahkamah, yakni bersalah-salahan mereka itu pada fikiran dan pada ijtihad setengah atas setengahnya, maka iaitu ditilik jika terkena kepada perkara agama, hendaklah rujuk kepada kitab Allah dan dinamakan perkara syariat, dan rujuklah kepada siasat al-ulama. Mengambil mesyuarat kepada ulama jika tiada memadai kepada pengetahuan qadi. Akan tetapi tersebut di dalam kebanyakan kitab al-fuqaha. Sunat juga qadi itu mengambil mesyuarat kepada ulama jikalau memadai kepada ilmunya, sekalipun kerana adalah segala ulama itu terlebih luas ijtihad yang didapatnya daripada nur ilmu yang tersebut di dalam kitab-kitab yang mutaqaddimin dan mutaakhirin. Terkadang terkaya daripada undang dan mesyuarat kerana undang-undang yang diperbuat yang lainnya daripada nur Al-Quran dan hadis itu terlalu pendek dan singkat. Terkadang banyak perkataannya dan sedikit mafhumnya. Adapun segala kitab-kitab yang dikarang oleh ulama yang mutaqaddimin dan mutaakhirin yang diambil daripada nur Al-Quran dan hadis, iaitu seperti lautan yang tiada bertepi, dan terkadang adalah satu hukum itu beberapa pecahannya daripada faradnya dan qaulnya, yang jadi kemudahan dan rahmat atas segala makhluk mengamalkannya. Seperti satu matan berpuluh jilid syarahnya dan satu syarah berpuluh jilid hasyiahnya.
tiada meluaskan dia belakang unta dan perut kapal dan rumah. Sehingga masalah yang muskil sekira-kiranya, jika akan datang beberapa masalah yang nadir, maka sudahlah sedia memang jawabnya. Seperti hukum manusia berkepala dua, dan manusia beranakkan binatang, dan binatang beranakkan manusia, dan lainnya daripada masalah yang nadir-nadir. Maka adalah semuanya itu hukumannya yang sudah disediakan oleh ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin di dalam beberapa masa yang panjang dan di dalam beberapa periksaan yang susah. Ada yang 10 tahun, ada yang hingga 2-30 tahun. Dengan beberapa guru dan beberapa sahabat, orang yang terbilang-bilang yang menghafazkan Quran dan hadis dan tafsir dan lainnya, daripada ilmu alat hingga jika dimuatkan seekor unta, tiada terbawa yang tersebut itu pada ada sekaliannya itu dihafazkannya di dalam perutnya dan kepada hatinya tiada kurang satu huruf. Syah dan wa'i dikirai betapakah boleh melebihi mesyuarat kita yang gelap gelita dengan masa yang singkat dan sedikit waktu yang ketika berkumpul dengan sahabat kita di dalam 1 jam atau 2 jam atau lebih akan boleh melebihi daripada segala kita al-mutaqaddimin dan mutaakhirin min al-ulama ar-rasyikin al-amilin hayyat, yakni telah jauhlah daripada demikian itu intihak. Maka sebab inilah seyogianya bagi qadi hendaklah ia mesyuarat dengan ulama dan memeriksa'i di dalam beberapa kitab mutaqaddimin dan mutaakhirin supaya luas mencari fikiran yang kebajikan adanya. Syahdan, jika terkena perkara yang bersalah-salahan itu kepada konun dan adat, rujuklah kepada undang-undang atau kepada asal, yakni bekas dan resam yang sudah dijalankan raja-raja dan orang besar-besar yang dahulu-dahulu, yang dibilangkan kepada indah dan patut dan adil dan insaf dan tiada melanggar kepada syariat yang mulia. Dinamakan keputusan itu ittifaq ahli mahkamah jua, sama ada kepada perolehan atau bahagian atau milik atau hak atau kepada adab atau kepada mustahak intaha. Dan jangan sekali-kali mengikutkan undang-undang yang menyalahi syariat dan merosakkan rukun adil, seperti setengah daripada negeri mendirikan satu undang-undang. Jika syubhat satu hukuman, maka didirikannya lah undang-undang, yakni seperti menuduh seseorang yang lalu pada satu tempat pada jalan raya. Pada tempat itu ada kehilangan, maka tiada dapat saksi dan tiada ia ikrar, maka didirikan undang-undang di sini dengan nama dan perbahasan bahawa enggang lalu baharu ranting patah. Maka ditangkaplah orang itu dengan kehinaan, kemudian disuruhlah ia ikrar, maka tiadalah mahu ikrar, maka dipersiksalah dengan berbagai siksa seperti dituas, terkadang sampai patah kaki atau diapit jarinya sampai pecah. Daripada sakitnya mengakulah ia dengan sebab tiada tertahan sakitnya. Maka ditanya pula, di mana engkau taruh benda dicuri itu? Maka daripada sangat sakitnya ditunjukkannya lah kepada tempat yang seberang-seberang kehendaknya itu, supaya meregangkan daripada siksa itu sahaja. Tiba-tiba serta dicari sudah tiada sebab ia tentu tiada, kemudian kembali pula kepada disiksa dengan yang lebih keras lagi. Maka daripada sangat tiada tertanggung badannya, ikrar pula serta katanya di tempat yang disimpan benda yang dicuri itu. Maka kembali pula semula mencari kepada tempat ditunjukkan dengan bohongnya itu, sebab hendak melepaskan sakitnya. Tiba-tiba serta dicari tiada dapat pula. Syahdan, yang demikian itu beberapa kali berulang-ulang sampai patah kaki tangan, tiada boleh dipakai lagi. Tiba-tiba tiada berapa antaranya dapat dengar keterangan dengan sah orang yang lain mencurinya. Maka yang dituduh dengan undang-undang baharu, enggang lalu baharu ranting patah tadi, sudahlah binasa. Tiada siapa dapat mengganti kaki tangannya, apalagi nyawanya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan setengah didirikan pula undang-undang pada pekerjaan yang syubha pada dua orang yang beraku-akuan syai'un
Yang satu seperti kata seorang aku punya dan seorang pun mengata aku punya, maka didirikanlah hukum undang-undang menyelam air. Barang siapa yang lama di dalam air, itulah yang dibenarkan. Terkadang bercelung minyak yang tengah menggelagap. Barang siapa yang tiada melecur, itulah yang benar. Terkadang yang cerdik dicarinya satu hubatan yang tiada melecur tangan kepada minyak yang menggelegak. Maka didapatnya lah syai'un itu dengan dustanya. Terkadang jika sangat sakit hati antara keduanya itu, maka memulangkanlah kepada raja syai'un itu atau kepada menteri. Maksudnya, biar sama putih mata. Maka daripada kurang hematnya dan marwahnya orang besar-besar itu, maka menerimalah ia dengan suka hatinya, serta berkata, ini pekerjaan kamu kedua, yang betul tiada hendak menggaduhkan. Orang besar-besar dinamakan pula pekerjaan itu rezeki merendahkan nun. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Syahdan, maka segala kerja-kerji yang tersebut itu, maka sekali-kali tiada menerima di dalam kitab Allah Ta'ala. Demikian lagi di dalam segala kitab yang dikarang oleh ulama yang besar-besar yang mengambil daripada nur Quran dan hadis. Maka jauhlah daripada segala yang tersebut itu dan suci daripada perkara yang zalim, sebab keluasan dengan beberapa ribu kitab-kitab sebab masalah yang tersebut di atas ini. Tiada memeliharakan macam orangnya, tiada memeliharakan waktunya, dan tiada memeliharakan tempatnya adanya. Intaha. Pada menyatakan hukum yang terpakai di dalam agama Islam yang dihukumkan atas segala rakyatnya, iaitu hukum syariat yang di dalam Al-Quranul Azim dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dibayankan maknanya dan maksudnya dan mafhumnya dengan jalan yang teguh dengan ilmu naqli dan aqli dan dengan qiyas yang jali daripada ahli sunnah wal jamaah, iaitu imam yang maha besar lagi mujtahidul mutlaq, iaitu Maliki dan Syafi'i dan Hanafi dan Hanbali yang mempunyai mazhab yang dipakai oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa jenis daripada bangsa dan negeri dan benua, iaitu Turki dan Hindi dan Arab dan Syam dan Tatar dan lain-lainnya. Tetapi kebanyakan benua yang tersebut itu memakai mazhab Maliki dan Hanafi dan Hanbali. Adapun kebanyakan pada pihak Jawi ini memakai mazhab Syafi'i. Jadilah 30 hukuman yang diputuskan di sini, yakni pihak Jawi satu ini, iaitu hukum mazhab Syafi'i pada qaul yang muktamadnya dan yang asahnya. Adapun hukum ijtihad masalihuddin yang membaiki negeri dan meneguhkan kerajaan jika tiada jadi bid'ah yang sayyi'ah, maka iaitu ditilik atas beberapa perkara. Pertama, jangan jadi mudarat kepada nyawa badan orang. Kedua, jangan jadi khianat kepada harta benda orang. Ketiga, jangan jadi sampai memberi malu aib orang. Keempat, jangan jadi membawa kepada cacat nama raja dan nama menteri. Maka iaitu haruslah dipakai wai kiranya hubaya-hubaya segala qadi-qadi dan orang besar-besar yang memegang hukuman. Hendaklah ia bersungguh-sungguh talibul ilm serta dengan rajin mutala'ah segala kitab-kitab faqih serta rajin berulang-ulang kepada ulama yang rasikhin, memperiksai segala masalah yang muskil-muskil dan yang nadir-nadir, yakni yang jarang-jarang, supaya jangan tersalah kepada menghukumkan manusia istimewa. Pula qadi darurah, yakni qadi yang tiada cukup syarat sekadarkan. Jangan hampa musalihal muslimin seperti kebanyakan qadi-qadi pada tempat kita ini. Maka iaitu fardulah tiap-tiap hendak menjatuhkan hukuman memeriksa segala kitab-kitab dengan sehabis periksa intaha. Pada menyatakan adalah yang dinamakan hukum yang putus itu, iaitu apabila selesai pemeriksaan serta dengan segala syaratnya, maka iaitu menjatuhkanlah qadi keputusan hukum itu dengan lafaz ridahnya dengan katanya hakamtu wa kaza wa kaza, yakni telah aku hukumkan begini-begini, jadi putus hukumnya itu. Bermula nama surat-surat yang dikerjakan jurutulis mahkamah itu, pertama surat muhaddir
namanya iaitu surat orang yang berdakwa menyatakan dakwa si fulan atau atas si fulan umpamanya barang yang jatuh sebelum hukum. Kedua, surat sijil, namanya barang yang diperbuat di dalamnya hukum, kemudian daripada dakwa dipeliharakan surat ini di rumah qadi. Ketiga, surat hukmiyah, namanya iaitu surat hujah keputusan yang diberikan kepada orang yang berdakwa itu pada menangnya dan kalahnya, jika boleh dengan khad kadilah yang terlebih baik. Syahdan, apabila selesailah qadi daripada memutuskan hukum dengan sudah melafazkan hikmat, yakni telah sudah aku hukumkan, maka ditaruh cok mohor pada surat-surat hukmiyah, yakni surat keputusan yang dia berikan kepada orang yang berdakwa pada menang kalahnya itu, serta disuratkan nama mudda'i dan mudda'a alaih serta dengan syahidnya, serta disebutkan pula keputusannya dengan mustanadahnya, yakni persandarannya di dalam kitab anu dan qaul anu, umpamanya demikian kelakuan keputusan hukum itu adanya. Bermula apabila sudah diputuskan hukuman di dalam mahkamah, maka iaitu tiadalah dirombak semula, melainkan apabila nyata hukumnya itu menyalahi akan nas atau ijma' atau menyalahi yang terlebih marjuh daripada mazhab Syafi'i, maka iaitu berombaklah ia sendirinya. Intaha. Pasal 7. Bermula harus pula bagi qadi al-qudat menentukan seorang-seorang gantian menjabat suatu pekerjaan yang mutlak atau khas. Ada pun yang mutlak, apa-apa pekerjaan qadi al-qudat digantikannya lah semuanya. Ada pun yang khas ditentukannya seorang memegang menghukumkan perdakwaan orang yang muamalat, dan seorang ditentukan bicara munakahat, dan seorang ditentukan menghukumkan pada hukuman jenayat. Maka segala mereka itu berhadaplah masing-masing pada jabatannya. Inilah segala pekerjaan yang tersebut itu, jika cukup orangnya serta maujud. Bermula, jikalau tiada maujud orangnya sebanyak itu mana-mana sahaja yang kuasa pada raja atau kapal kabal pada tempat meluluskan dengan jalan darurat, asalkan jangan hampa dan sia-sia pekerjaan agama Islam. Intaha. Bermula barang siapa yang diizinkan raja atau qadi memeriksa perdakwaan orang di dalam mahkamah daripada seorang menteri atau lainnya daripada segala pegawai yang lain, maka adalah dia menduduki pada tempat turjuman, dan barang siapa diizinkan menyuratkan di dalam mahkamah adalah mendudukkan tempatnya katib, dan barang siapa diizinkan memutuskan perdakwaan orang di dalam mahkamah adalah mendudukkan tempat qadi. Intaha. Pasal 8. Bermula haramlah atas qadi menerima pemberian orang yang tiada beradat baginya dengan dia sebelum lagi ia menjadi qadi, atau sudah beradat ia memberi akan tetapi ia sudah menjadi qadi. Dilebihkannya pula daripada adat sehari-sehari, itu pun haram juga. Ia lagi haram pula menerima pemberian orang yang berbantah kepadanya, jikalau beradat sekalipun ia memberi sebelum lagi ia menjadi qadi, kerana pekerjaan itu akhir-akhirnya membawa kepada cenderung kepadanya. Bermula tempat haram menerima pemberian orang itu pada orang yang di bawah pemerintahan. Adapun orang yang di luar pemerintahannya, maka iaitu harus menerimanya syahdan. Apabila ia menerima barang yang tiada harus, maka hendaklah dimasukkannya kepada perbendaharaan Baitul Mal, dan harus bagi qadi pergi ke rumah orang yang mempersilakan dia kerana jamuan pengantin. Akan tetapi jangan ia pergi ke rumah jamuan orang yang berdakwaan, dan sunat pula jangan berjual beli dengan dirinya sendiri. Demikian juga ketiadaan orang yang diwakilkannya, maka itu harus sebab darurat. Dan haram pula atas qadi dan ahli al-mahkamah menerima rasuah, yakni pemberian orang meminta menangkan berbicara jika ada hukumannya dengan yang hak sekalipun. Intaha. Pasal 9.
Bermula hendaklah dipilih orang-orang akan hendak dijadikan ahli al-mahkamah atau hendaklah dijadikan orang besar-besar yang lain daripada pekerjaan mahkamah. Maka hendaklah dipilih orang yang baik perangai, lagi mempunyai maruah yang menaruh malu, sopan dan beradab, dan tiada bongkak-bongah pada perkataan atau kelakuan, lagi berilmu, lagi khalid beramal dengan amal yang baik, dan tiada suka akan pekerjaan yang ditegahkan Allah dan Rasulnya daripada segala yang diharamkan seperti judi dan sabung dan madat, apalagi zina dan lainnya daripada segala maksiat yang besar-besar yang mewajibkan had dan takzim. Kerana apabila seorang suka akan yang tersebut itu, maka tiadalah ia marah pada hatinya atas seorang yang mengerjakan sepertinya. Betapalah hendakkan dijadikan orang besar-besar dan hendak dijadikan ahli al-mahkamah, kerana maksud orang besar-besar mendirikan hak dan menjauhkan yang batil padahal dirinya berlumur dengan najis yang keji-keji. Akhir-akhirnya fi'ilnya itu nanti terbit juga keluar, jadilah memberi busuk di dalam negeri dan memberi busuk pula pada majlis kerajaan. Apabila dibiarkan rajanya, akan najis itu tetap di dalam negeri nanti, berhamburan pula kepada negeri yang lainnya, dan apalah nama raja pada ketika itu hanyalah bersama-sama juga bersekutu pada busuknya itu adanya. Fasal 10. Bermula apabila hasillah dan diperolehlah oleh raja seorang yang menyempurnakan hak yang patut menjadi ahli al-mahkamah dan ahli memegang jabatan kerajaan, maka harus atas raja itu mendahulu perjanjian sumpah setia ahli al-mahkamah dan sumpah setia memegang jabatan kerajaan dahulu daripada ditauliahkan dia, yakni sebelum lagi ia diberi nama atau gelaran yang memegang jabatan. Syahdan, sumpah setia yang tersangat dicita-cita pada perkerjaan ini, iaitu 12 yang lagi akan tersebut di bawah ini. Ahdu al-mahkamah, yakni perjanjian yang pertama akan segala ahlu al-mahkamah. Qala Allah Ta'ala, wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, yakni firman Allah Ta'ala, sempurnakan oleh kamu akan janji, bahawa sungguhnya janji itu adalah ia ditanya pada hari kiamat. Bermula bahawa tak boleh tidak awal permulaan barang siapa yang hendak masuk apalagi sudah masuk di dalam mahkamah, maka iaitu hendaklah tasdik an-niyah, yakni membenarkan niat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, iaitu dengan niat mengikut sekuasanya apa-apa yang diredakan Allah Ta'ala, menguatkan agama Islam dengan mendirikan, menolong rajanya berbuat adil kepada segala rakyatnya yang di bawah pemerintahannya, yang muafakat dengan jalan yang wajib dan yang mandub dan yang mubah adanya intaha. Setia 2. Hendaklah bersumpah dan bersetia dengan raja yang ia mengaku, mengerjakan raja dengan ikhlas dan suci hati. Jika jatuh di dalam pekerjaan itu menjadi perang atau perbantahan yang besar, maka iaitu adalah ia sebelah raja, dan jika ada saudaranya atau kaum kerabatnya yang pada pihak sebelah musuh raja itu, maka iaitu tiada boleh ia pandang lagi jika sudah jatuh di dalam perbantahan yang besar seperti perang umpamanya. Adapun jika belum jatuh seperti yang demikian itu, maka iaitu boleh ia dimaafkan dan menunjukkan dan memujuk kaum kerabatnya dengan nasihat. Mudah-mudahan boleh ia mengikut akan dia satu pekerjaan jika dihadap akan hasil maksudnya itu adanya intaha. Setia 3. Maka barang siapa yang masuk di dalam pekerjaan kerajaan dan pekerjaan mahkamah, maka hendaklah ia satu jalan dan satu pekerjaan pada yang sama-sama di dalam pekerjaan itu, pada segala hukuman yang sudah sah, pada syariah yang mulia yang sudah disebutkan hikmat oleh raja atau naibnya, maka
Jangan siapa keluar dan ingkar daripada yang demikian itu, adanya iltiham. Setia 4. Maka barang siapa sudah masuk di dalam pekerjaan kerajaan dan mahkamah itu menyembunyikan rahsia apa-apa yang diperbuat di dalam mahkamah, sama ada rahsia maslahah pada agama atau tipu hikmat yang hendak dilakukan kepada segala hamba Allah atau siasat kerajaan, apalagi daripada segala surat-surat yang tiada harus dinyatakan kepada orang yang bukan ahlinya, jika ia di dalam mahkamah sekalipun, maka iaitu tiada boleh dibukanya rahsianya itu. Jika kepada anak isterinya atau bapanya sekalipun adanya iltiham. Setia 5. Hendaklah mengetahui semboyan kerajaan di dalam mahkamah atau di luarnya dan tiada harus dizahirkannya semboyan itu kepada orang yang bukan ahlul mahkamah. Adapun semboyan itu iaitu pada tiap-tiap hendak membuat satu pekerjaan, maka dimesyuaratkanlah dahulu semboyan itu, adanya iltiham. Setia 6. Hendaklah bertolong-tolongan atas sama-sama sepekerjaan di dalam mahkamah ini daripada kesusahannya atau kedaifannya atau kemaluannya atau kesakitannya yang disakiti oleh manusia mana-mana. Sehabis-habis kadar kuasanya menolong atas yang demikian itu, hendaklah mengikut jalan adab bersaudara dan adab bersahabat dan adab jiran, yakni adab sama sekampung seperti yang tersebut di dalam Al-Quran dan di dalam hadis dan di dalam segala kitab al-salaf minal ulama al-amilin ar-rasikhin intaham. Setia 7. Apa-apa yang dapat di dalam pekerjaan mahkamah daripada kerjanya dan hasilnya atau daripada ujara al-muslimnya yang bukan ditegahkan kepada bab yang kedua kepada fasal yang ke-8 di dalam bab ini yang diharuskan oleh syarak dan kanun, seperti barang yang dimuafakatkan dan ditetapkan oleh raja pada tempat itu dengan mengeluarkan belanja seperti ujara al-qismah, yakni upah membahagikan tanah-tanah dan bumi pada yang bersekutu dan lainnya, barang yang diharuskan dan diadabkan oleh raja, maka iaitu tiadalah ia boleh menerima melainkan dipermaklumkannya kepada raja atau kepada penghulu mahkamah, ialah yang membahagikan dengan jalan yang adil antara segala mereka itu. Maka hendaklah menerima dengan cuci, dengan ikhlas pada barang yang dipatutkan oleh raja atau penghulu mahkamah itu, adanya intiham. Setia 8. Apabila ada perselisihan antara mereka itu yang di dalam mahkamah itu yang sama memegang di dalam pekerjaan kerajaan, maka iaitu tiada boleh dihukumkan di majlis mahkamah, akan tetapi adalah dihukumkan dan dibicarakan satu tempat yang masuk, tiada boleh hadir orang yang bukan di dalam mahkamah itu, adanya intiham. Setia 9. Jangan sekali-kali jika ada khilaf verbalnya yang sama sepekerjaan itu diumpat dan dicela kepada orang yang di luar mahkamah, apalagi kepada segala orang yang tiada masuk di dalam pekerjaan dengan dia. Maka jika khilaf verbal saudaranya itu, hendaklah dikatakannya di hadapannya sama seorang. Jika malu, hendaklah dikatakan kepada yang sama sepekerjaan. Tiadalah harus diumpatnya kepada segala isi negeri dan kepada rakyat negeri, apalagi negeri yang lain, adanya intiham.